Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menerangkan tajuk berkenaan dengan bedung. Bedung bayi ialah kaedah tradisional membalut seluruh tubuh badan bayi dengan kain atau selimut nipis. Ia bertujuan untuk menenangkan bayi dan membuatkan mereka tidur dengan lebih lena. Umur bayi yang perlu dibedung sekitar 0 hingga 3 bulan. Selain itu, ada segelintir ibu bapa membedung bayi mereka sehingga 4 bulan. Tetapi bayi yang sudah mula menyerap tidak perlu lagi dibedung. Selepas itu, waktu yang sesuai untuk dibedung ialah tidur malam. Ia yang sangat diperlukan untuk membantu bayi tidur lena tanpa kerap terjaga. Yang kedua, selepas mandi. Ianya jika cuaca sejuk dapat mengekalkan kehangatan badan bayi. Di samping itu, bedung juga mempunyai dua jenis iaitu tradisional dan moden. Okey, saya akan menerangkan apakah perbezaan antara bedung tradisional dengan bedung instan. Bedung tradisional menggunakan kain jenis nipis dan ringan, manakala bedung instan menggunakan kain yang jenis tebal ataupun berzip. Okey, seterusnya, apakah perbezaan antara bedung di Malaysia dengan luar negara? Okey, ramai parents abaikan bedung. Mungkin rasakan ianya sekadar adat, panas, bersangka bayi tidak suka dibedung. Jadi, kalau anda semua tahu, bedung ni bukan saja digunakan pakai di Malaysia, tetapi di luar negara juga menggunakan bedung dengan kemas di bahagian tangan bayi sebagai alat bantuan untuk tenangkan bayi dan mudahkan bayi tidur serta mengurangkan gerakan motor refleks pada bayi. Perbezaannya ialah dari jenis kain dan ketebalan. Di Malaysia menggunakan bedung jenis kain nipis, bedung kain lampin agar bayi tidak terlalu panas sesuai dengan cuaca di Malaysia. Kalau di luar negara, sering menggunakan bedung segera instan iaitu sweater pod atau yang jenis berzip atau kain yang jenis tebal sesuai dengan suhu di luar negara iaitu kebanyakan cuaca sejuk. Yang kedua, teknik membedung. Di Malaysia menggunakan teknik membalut dengan kemas di bahagian badan dan tangan supaya tangan tidak terkeluar. Kalau di luar negara, lebih praktikal dengan penggunaan velcro atau berzip yang lebih senang dan memudahkan ibu-ibu di luar negara. Saya di sini ingin menerangkan tentang persediaan sebelum bedung bayi. Yang pertama, peralatan dan bahan. Sediakan kain bedung yang lembut, nipis dan bersih supaya selesa pada kulit bayi. Kain mestilah bersaiz sesuai dan tidak terlalu tebal untuk mengelakkan bayi kepanasan. Pastikan juga bayi telah memakai lampin dan pakaian bayi ringkas serta tidak berkedut. Yang kedua, kebersihan dan keselamatan. Pastikan tangan penjaga bersih sebelum membedung bayi. Kain bedung hendaklah dicuci dan dikeringkan sepenuhnya. Bedung perlu dilakukan dengan kemas, tetapi tidak terlalu ketat supaya bayi boleh bernafas dan bergerak dengan selamat, terutamanya di bahagian dada dan kaki. Yang ketiga, keadaan persekitaran. Persekitaran hendaklah bersih, tenang dan bersuhu sederhana. Elakkan bunyi bising atau cahaya yang terlalu terang agar bayi berasa selesa dan tidak terkejut semasa dibedung. Yang keempat, kesediaan emosi bayi. Pastikan bayi dalam keadaan tenang, tidak lapar dan tidak menangis. Bayi yang selesa dan rileks akan lebih mudah dibedung dan berasa selamat seperti berada dalam rahim ibu. Seterusnya, saya akan menerangkan sebab utama bayi perlu dibedung dapat mengurangkan refleks murung, iaitu terkejut. Macam anda semua tahu, bayi yang baru lahir sering menggerakkan tangan secara mengejut yang boleh mengejutkan mereka daripada tidur apabila bayi terkejut, dengar bunyi kuat atau berasa seperti terjatuh. Jadi, tangan dan kaki bayi akan terbuka keluar dan jari akan mengembang serta bayi juga kadang akan menangis. Oleh itu, bedung dapat membantu mengurangkan refleks ini supaya tidur tidak terganggu. Seterusnya, memberi rasa tenang dan selamat. Bedung meniru keadaan rahim yang sempit dan hangat. Seterusnya, memberi rasa tenang dan selamat. Bedung meniru keadaan rahim yang sempit dan hangat. Pada masa yang sama juga, bayi perlu menyesuaikan diri dengan persekitaran luar rahim.
Di samping itu, bedung dapat memberikan kepada bayi supaya tidur dengan lebih lena dan lama. Kerana bayi tidak mudah terjaga akibat pergerakan tangannya yang tersendiri. Akhir sekali, memudahkan penyusuan. Bayi yang dibedung lebih fokus untuk menyusu kerana tangan tidak meronta-ronta. Seterusnya, saya akan menyambung pembentangan ini dengan berkongsi kepada kalian semua tentang input tambahan penting semasa kita membedung bayi. Yang pertama sekali, jangan terlalu ketat dalam membedung bayi. Cukup sekadar ketatkan bedung itu pada bahagian tangan sahaja. Pada bahagian pinggul dan bahagian kaki, kita perlu longgarkan sedikit kaedah bedung itu agar mereka boleh bergerak-gerak kaki mereka di dalam bedung itu. Hal ini dapat mengelakkan risiko hip dysplasia. Yang kedua, dalam kaedah pembedungan ini, kita perlulah menggunakan kain bedung yang sesuai materialnya. Sebagai contoh, kain bedung yang lembut dan tidak panas. Ini untuk keselesaan bayi di dalam bedung itu. Yang ketiga, bedung perlulah dihentikan pada waktu yang sesuai. Bedung selalunya kebiasaannya dihentikan pada umur bayi yang sekitar 4 ke 5 bulan. Hal ini agar kita dapat mengelakkan tentang isu-isu yang berkaitan keselamatan ataupun pembesaran kanak-kanak. Yang keempat, pelaksanaan bedung ini sangatlah penting untuk bayi yang baru lahir. Namun, aspek keselamatan haruslah dititik beratkan bagi memastikan keselesaan dan keselamatan bayi. Jom kita saksikan video cara membedung bayi. Saya akan mengajar anda semua cara melipat kain bedung dengan betul. Mula-mula kita bentangkan kain bedung tersebut dan bentukkan ia dengan bentuk 3 segi. Seperti yang saya tunjukkan di sini, lipat kain bedung bentuk 3 segi dan lebihkan kain bedung sebelah kanan untuk memudahkan lipatan bayi dari kiri ke kanan. Seterusnya saya akan mengajar cara lipat kain bedung pada bayi. Mula-mula letakkan kain tersebut dan letakkan bayi, lipatkan tangan kiri dia masuk ke dalam dan tarik kain bedung ke kiri ke kanan dan lipatkan tangan bayi kanan dan tarik kain bedung ke kanan pergi ke kiri dan selitkan ia ke bawah dan tarik kain lebihan di bahagian bawah ke atas. Tarik kain kanan ke kiri balik dan selitkan ia. Kain di bahagian leher perlu dikemaskan. Selamat